Very good evening and have a nice day to all my friend. Hari ini kita road trip lagi my friend. Masa dia agak berlainan sedikit. Saya jarang buat masa ni my friend. Iaitu pukul 17.53. Maksud dia kalau kita jadikan dia 12 jam lebih kurang pukul 5.53. Ada beberapa minit sebelum jam 6 petang my friend. Begini keadaan dia my friend. Sebagai makluman juga, beberapa hari ni dia punya cuaca tidak berapa cantik my friend. Maksud dia kalau kita look at the sky pun tidak berapa ni my friend. Mungkin ada efek daripada jerebu my friend. Begini keadaan dia di main road Pinampang my friend. Saya sekarang dari Beverly. Jadi itu dari Beverly. Ni sudah masuk main road Pinampang my friend. Hari ni hari Jumaat. Pada selalunya time begini boleh dikatakan peak hour my friend. Sebab berebut dengan orang yang balik bekerja. Cuaca dia hari ni boleh ni my friend, boleh bincang. Tetapi kalau pagi tadi dia masih panas berbahang my friend. Dia masih panas berbahang. So santai kawan lah. Jangan terkejut di Kota Kinabalu my friend. Kejap lagi I think sebelum 6.20 matahari sudah terbenam. Ini namanya negeri di bawah bayu my friend. Matahari terbit dia cepat. Matahari terbenam dia lagi awal my friend. Ini keadaan dia my friend. Tapi kalau kita tengok di kamera video kita, dia macam ada gelap-gelap sedikit my friend. Tapi kalau pandangan nyata kita, dia masih boleh ni my friend. Masih terang lagi. Tapi menghampiri kau pemandangan yang gelap lah my friend. Ini tempat memang begini my friend di kawasan Pinampang, main road Pinampang, Jalan Duta. Kalau bola petang memang begini. Yang selalu jam menghala ke bulatan ataupun ke bundaran Padang Golf.
selalu di sana my friend, sebab dia ada pertembungan dari lintas flyover bertembung dengan Minintod. Minintod sebelah kanan ada satu bulatan lagi my friend. Orang turun dari KK dia akan pergi ke jalan belakang. Ini adalah salah satu menyebabkan kesesakan my friend. Sebab di Minintod, siapa yang pernah tengok video saya, dia akan terus naik atas bukit my friend. Ditambah yang yang bergerak di sini, selalunya yang macam saya ni ambil lorong nombor 1, maksud dia sama ada kita akan memasuki bulatan, sama ada ke kanan atau pusing balik ke kanan. Yang ke kiri, 2 lorong di kiri, dia akan pergi ke flyover lintas kan. Sebab itu sebelah kiri tu dia lancar. Ini adalah perkara biasa yang berlaku sekiranya anda menggunakan laluan main road Penampang Bondusan ke Kota Kinabalu. Tapi kalau masa peak hour macam ni my friend, you guna jalan mana pun my friend, tak ada ubat my friend, semua jam. Macam yang saya cakap tadi my friend, di depan sana memang orang berebut my friend, berebut berebut di bulatan bulatan Padang Gong. Tengok saja my friend, see. Wow. Boleh tahan my friend. Ini yang saya cakap tadi my friend. Kalau tengok sebelah kiri, itu dari sebelah kiri dari Kota Kinabalu. Yang sebelah kanan dia pergi Minintod, pergi ke Bukit Padang. Ini yang selalu dia bertembung di bulatan Padang Gong, yang menyebabkan kesesakan. Tapi yang menghala ke Penampang dan yang menghala ke Kota Kinabalu tidak jam. Oh iyo, ni jam di bulatan.
Okay my friend, kita lanjut my friend ini saya cakap my friend. You see dia punya jam, dia bertembung dengan 2 bulatan. Ni yang selalu menyebabkan kesesakan lalu lintas. Tetapi yang menghala ke Pinampang clear my friend. Hari ni video kita pendek saja my friend, tidak macam biasa. Sebenarnya hari ini saya terlupa my friend. Hari ini adalah jadual saya buat video panjang, tetapi baru teringat my friend. So tidak apa, saya buat sekadar yang mampu my friend. Thank you, terima kasih anda sudah berkunjung ke video saya. Harap berjumpa lagi di lain kesempatan. Thank you dan Assalamualaikum.